Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengakap. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Kaizi, Ketua Kru J, akan menerangkan 3 jenis ikatan pada hari ini. Yang pertama ialah ikatan bunga geti, yang kedua ialah lilitan dua simpul dan yang ketiga ialah lilitan pemati biasa. Mari kita saksikan. Okey, ikatan yang pertama ialah ikatan bunga geti. Ikatan bunga geti ni digunakan apabila terdapat 2 tali yang berlainan saiz dan selalunya digunakan untuk mengikat kapal. Okey, yang pertama, ambil satu hujung tali yang saiz ni, kemudian buat bentuk macam ni. Kemudian ambil lagi satu hujung tali yang berlainan saiz, masukkan dari bawah ke atas. Kemudian pusingkan. Kemudian masukkan ujung tali yang berlainan saiz ini ke bawah dan naikkan semula. Kemudian tarik kedua-dua hujung tali ini. Jadi maka siaplah ikatan bunga geti. Okey, ikatan kedua ialah ikatan lilit dua simpul yang memerlukan saya menggunakan marker untuk menggantikan sebagai kayu kemudian tali satu. Okey, langkah yang pertama, ambil hujung tali, lilitkan 2 kali pada batang kayu ini. Kemudian lebihan ini buat satu simpulan. Tarik ketat-ketat. Kemudian lebihan tali ini buat lagi satu simpulan. Maka siaplah simpulan ikatan lilit dua simpul. Okey, untuk pengetahuan, ikatan lilit dua simpul ni sangat kuat dan teguh. Lilit dua simpul ni digunakan untuk mengikat tali pada bot, pokok, tiang atau pada hujung tali kemah. Ikatan lilit dua simpul ni juga digunakan untuk mengikat tali pada pancang kemah. Okey, seterusnya ialah ikatan lilit pemati biasa. Okey, sebagai contoh saya gunakan pen marker ni sebagai prop. Kemudian ikatan lilit pemati biasa ni digunakan untuk memastikan hujung tali ni yang berlebihan, hujung tali tu nampak kemas dan tidak terbuang. Okey, pertama sekali buat macam ni. Kemudian bahagian yang lebihan ni kita lilitkan dia. Okey, lilit. Lilit sehingga habis dan tinggalkan sedikit ruangan kecil di atas ni. Lilit tu mestilah supaya tersusun supaya nampak kemas. Kemudian lebihan ni masukkan ke dalam lubang yang kita tinggal yang kecil ni dan tarik ketat-ketat. So lebihan tali ni nampak kemas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam pengakap. Nama saya Nurin Kaisara binti Mamai Syamko, menambah matrik A23 HP 0188 daripada Seksyen 3 Kru J, akan menunjukkan 3 jenis ikatan, iaitu ikatan belit lucut yang digunakan untuk mengikat bot atau turun daripada atas pokok dengan menggunakan tali. Seterusnya, ikat tengah yang berfungsi untuk membuat tanjul gelung yang kebiasaannya digunakan untuk aktiviti mendaki, dan akhir sekali, ikatan simpul sentak yang digunakan untuk mengikat tali sampai ke tiang jeti. Jadi jom kita tengok cara ikatan.
dan salam pengangkap. Nama saya Febritus. Hari ini saya akan terangkan tentang 3 ikatan, yaitu yang pertama adalah simpul kepala tak, ikatan perusik, dan ikatan kirikben. Jom saksikan. Simpul kepala tak adalah sejenis simpulan hiasan yang juga sangat praktikal. Ia sering digunakan pada pemegang kayu atau sebagai cincin penanda pada tali. Mulakan dengan meletakkan hujung tali di atas batang kayu, bawa tali ke atas dan buat satu lilitan ke kiri membentuk gulung pertama. Lilitkan tali ke bawah dan ke kanan melintasi gulung pertama untuk membentuk corak X. Teruskan dengan membawa tali ke atas dan ke kiri, membuat lilitan kedua yang melintasi lilitan pertama. Bawa tali ke bawah dan ke kanan, melintasi lilitan kedua dan kemudian ke atas dan ke kiri, membentuk lilitan ketiga. Teruskan proses ini, membawa tali ke bawah dan ke kanan, kemudian ke atas dan ke kiri, memastikan setiap lilitan melintasi lilitan sebelumnya. Setelah mencapai panjang yang diingini, bawa hujung ke tali ke bawah dan ke kanan, melintasi lilitan terakhir dan kemudian ke atas dan ke kiri, menyelesaikan simpulan. Tarik perlahan-lahan setiap bahagian tali untuk mengetatkan simpulan, memastikan bentuknya kemas dan simetri. Dan itu dia simpulan kepala tak yang telah siap. Dengan latihan, Anda akan dapat menguasai simpulan ini dengan menggunakan dalam pelbagai aplikasi. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencoba. Seterusnya adalah ikatan perusik. Ikatan perusik adalah sejenis ikatan yang sangat kukuh. Ia digunakan apabila kita mau mengikat sesuatu dengan ketat. Contohnya mengikat hujung bunyi batang kayu atau pipe. Langkah 1, ambil tali dan lilit sekali di sekeliling objek ataupun jari kita sendiri sekiranya kita tidak ada objek. Silangkan hujung tali ke atas dan buat satu lagi lilitan di atas lilitan pertama. Ambil hujung tali dan selitkannya ke bawah lilitan kedua antara tali dan objek. Tarik kedua hujung tali dengan kuat dan sekata. Ikatan ini akan mengunci dengan sendirinya. Lebih kuat Anda tarik, lebih ketat ia mencengkam. Tetapi perlu diingat, ikatan ini agak sukar untuk dibuat semula selepas diketatkan. Jadi pastikan Anda digunakan ia untuk kegunaan yang betul. Ini adalah satu langkah-langkah mengikat simpulan kirikben. Jom kita saksikan. Ambil tali pertama dan kedua dan buat satu gulung longgar dengan hujung tali berada di bawah. Pastikan gulung ini cukup besar untuk memudahkan langkah seterusnya. Kedua, masukkan tali kedua dan masukkan hujungnya ke dalam gulung dari bawah. Kemudian bawa ke atas dan lintaskan ke bawah kanan gulung. Pastikan simpulan yang terbentuk mempunyai corak bersilang yang simetri dengan setiap tali melintasi secara bergantian di atas dan di bawah. Ini akan memastikan kekuatan dan kestabilan simpulan. Assalamualaikum, nama saya Hairul bin Anwar dari Kru J. So hari ini saya akan menerangkan tentang 3 jenis ikatan. Antaranya ada ikatan angka 8, ikatan belit lucut dan ikatan seraya. Okey, mari kita tengok video. Saya akan menunjukkan cara membuat simpul angka 8. Simpul angka 8 ini adalah merupakan ikatan sementara yang berfungsi untuk menahan dan mencegah penghujung tali dari menggelusur jauh melalui satu blok. Okey, caranya first, ni kanan, ni kiri. Kanan ke kiri,
lepas tu turun bawah, and then naik atas macam ni. So dapat angka 8. Okay, seterusnya saya akan menunjukkan cara membuat ikatan belit lucut. First, fungsi daripada ikatan belit lucut ini adalah untuk mengikat bot atau binatang, atau juga digunakan untuk turun dari atas pokok dengan menggunakan tali. First, buat satu gelung, letak dekat belakang kayu contoh. Lepas tu ambil satu tali sebelah kiri, buat gelung, dan masukkan macam ni. Lepas tu tali belah kanan ni tarik, so dia dapat bentuk macam ni sekarang. So yang tadi belah kanan tadi tarik, kita buat satu gelung lagi, dan kita masukkan dekat gelung atas. Okay, lepas tu dapat yang nampak yang tali ni, tarik. So dah siap. So cara nak buka dia, just tarik je bahagian atas ni, tarik dan terbuka. Okey, yang terakhir saya akan menunjukkan cara membuat ikatan seraya. Ikatan seraya ini berfungsi untuk mengikat dua batang kayu dan bulu yang bersilang untuk mendapatkan bentuk T macam ni. Okey, first cara nak buat, kita ambil satu batang ni, kita buat ikatan lilit balak. Okey, macam biasa ikatan lilit balak. Satu, panjangkan sikit. Dua. Okey, so kita dah dapat ikatan lilit balak satu. Ketatkan sikit. Okey, lepas tu ambil satu batang kayu sebagai contoh pen ni. Okey, kita buat dia T macam ni. Lepas tu start lilit. Okey, lilit macam ni, turun bawah, pusing naik atas balik, turun balik. Okey, lilit macam tu. Buat 3. 1, naik lagi atas, turun lagi bawah, naik atas lagi, turun lagi bawah, naik atas lagi, turun lagi bawah, naik atas lagi. Okey, so bila dia jadi macam ni, kita pusing ke belakang, ni pusing ke belakang, and then pusing secara macam ni. Okey, pusing, buat 3 juga. Kita buat 3 juga. 1, 2, okey, 3. Okey, bila dapat macam ni, so kita akan matikan dia dengan simpul manuk. Okey, simpul manuk ni macam biasa lah, kita tahan sini, pusing bawah, jadikan bentuk dia macam ni, bentuk bersilang. Lepas tu ketepikan sikit supaya nampak. Okey, ni masukkan dekat bawah ni dan tarik bagi ketat. Allah, sorry. Okey, tarik macam tu je. Dah siap ikatan seraya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulusni bin Abdul Aziz. Saya daripada Kruji. So untuk video kali ini saya nak terangkan 3 jenis ikatan, iaitu ikatan simpul himpit, ikatan tindih kasih dan juga ikatan buku sila. Mari lihat video saya. Okey, untuk ikatan tindih kasih yang pertama kita kena buat angka 6 macam ni. Okey, bila dapat angka 6, yang tangan yang belah kanan ni kita masukkan dari belakang. Lepas tu pusingkan dia, pusingkan ke atas ni, baru masuk balik ke lubang asal. Dan bila macam ni kita tarik tali ni, dan hasilnya jadi ikatan tindih kasih. So untuk ikatan buku sila pula, kita kena pastikan tangan kanan juga tangan kiri kita macam ni.
So, kanan atas kiri, kanan pusing, tali kiri atas kanan, tali kiri pusing. So, ikat macam tu. So, ini ikatan buku sila. So, kita kena pastikan dia boleh bergerak macam tu. So, kita kena pilih salah satu tali, sama ada kanan ataupun kiri. So, saya pilih tali kiri, kita tarik macam tu. So, kita buangkan tali ni. So, jadi ikatan buku sila. Okey, ikatan sipu himpit, kita kena pastikan tangan kita macam ni. So, kita kena silangkan tali macam bentuk macam ni. Lepas tu, kita kena ikat mati untuk kedua-dua belah itu, kiri dan juga kanan. So, kita kena ikat dulu, ikat mati yang belah kanan. Kita pusing. So, sebelah lagi ikat sama juga. So, maka terjadilah ikatan simpul himpit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazrin Ba'alnan daripada Kru J. Hari ini saya akan terangkan 3 jenis ikatan, iaitu ikatan lilit tindih kejap, ikatan simpul raga dan simpul tindih kasih ganda. Ikatan lilit tindih kejap berfungsi untuk mengikat dua batang kayu secara menyilang, misalnya dalam posisi silang membentuk huruf X. Kegunaan biasanya digunakan dalam kegiatan pramuka atau membuat struktur seperti tripod dan rak. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa lilitan di tengah, kemudian diakhiri dengan lilitan penguat secara bertindih agar tidak mudah terlepas. Seterusnya, ikatan simpul raga yang berfungsi untuk membuat pegangan atau tali sandang, biasanya untuk membawa barang seperti tongkat atau tali panji. Kegunaannya dapat praktis untuk membuat tali pengangkat dan digunakan juga untuk dekorasi. Ciri-cirinya, pola lilitan yang membentuk semacam jalinan rapi dan kuat ini adalah sangat menarik. Ikatan yang ketiga adalah simpul tindih kasih berganda. Fungsinya adalah untuk menggabungkan dua tali yang ukurannya sama besar dengan kuat dan selamat. Kegunaannya sesuai digunakan ketika membuat tali panjang dari dua tali yang pendek. Ciri-cirinya, ia merupakan versi ganda dari simpul tindih kasih yang biasa, tetapi dapat membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap tekanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam pengakap. Nama saya ialah Nur Salsabila binti Muhammad Faizul dan nombor matrik saya ialah A23HP0171. Hari ini saya nak menunjukkan 3 jenis ikatan, iaitu simpul manuk, simpul pulih dan ikatan taut lain. Jadi, mari sama-sama kita lihat video di sebelah. Simpul manuk. Cara pertama, buat X menggunakan tali pada kayu. Pusingkan sekali lagi tali di bawah. Masukkan hujung tali ke celah lubang antara dua tali X. Sila ketatkan dan kemaskan tali tersebut. Cara kedua, sediakan tali seperti di dalam gambar. Buat gelung yang pertama pada atas tangan kiri. Manakala untuk tangan kanan, buat gelung yang kedua di atas tangan kanan. Tindihkan gelung pertama ke atas gelung kedua. Masukkan gelung ke batang kayu. Sila ikatkan dan kemaskan ikatan tersebut.
ikatan taut lain. Sediakan tali seperti di dalam video. Letakkan tali pada kayu dari belakang. Kemudian, jadikan X pada tali dan hujung tali masukkan ke dalam gelung. Dan ulang lagi sekali, masukkan hujung tali ke dalam gelung. Ianya akan jadi seperti ini. Seterusnya, tarik sedikit tali untuk membentuk lubang. Pastikan tali tersebut berada di belakang tali yang kita pegang. Seterusnya, masukkan hujung tali tersebut ke dalam gelung yang kecil. Akhir sekali, sila ketatkan ikatan dan kemaskan. Simpul pulih. Libatkan tali seperti di dalam video. Seterusnya, buatkan gelung pada tali kanan dan masukkan lipatan tali kanan ke dalam gelung. Ketatkan gelung dengan menarik lebihan tali. Bergerak pada kiri, kita buat gelung pada tali kiri. Masukkan lipatan tali kiri ke dalam gelung. Ketatkan ikatan tersebut. Tunggu, step kita belum lagi habis. Seterusnya, masukkan lebihan tali kanan ke dalam gelung. Gunakan pin sebagai penyendal. Ulangi langkah tadi di bahagian kiri. Dan letakkan juga pin sebagai penyendal. Akhir sekali, ketatkan ikatan tersebut. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengakap. Nama saya Nurul Anis Afina binti Muhammad Yusof. Saya akan menunjukkan cara mengikat menggunakan ikatan lilit pasdul, ikatan lilit balak dan ikatan pengair. Ikatan lilit pasdul. Letakkan tali kanan di atas tali kiri, kemudian pusingkan ke belakang, letak di bahagian tengah-tengah dan pusing. Masukkan pada kayu dan tarik sehingga ketat. Fungsi ikatan ini adalah untuk membuat tangga dan untuk mencabut kayu pancang yang terbenam terlalu dalam tanah. Ikatan lilit balak. Pertama sekali, letakkan tali pada belakang kayu, kemudian naikkan tali bawah ke atas, kemudian pusingkan ke belakang tali atas, kemudian masukkan ke dalam dan pusing sebanyak 3 kali. Ketatkan ikatan setelah habis mengikat. Fungsi ikatan ini adalah untuk mengikat hujung tali pada tiang atau pokok dan untuk menarik balak atau kayu. Seterusnya, ikatan pengail. Pertama sekali, tali kiri mestilah di bawah tali kanan. Masukkan tali kanan ke dalam belakang lubang dan pusing sebanyak 2 kali. Kemudian tarik dengan kemas. Dan masukkan tali yang pendek tadi ke belakang tali yang panjang dan masukkan ke dalam lubang dan tarik. Ikatan ini boleh di-adjust dengan panjang yang kita mahu dan kebesaran lubang yang kita mahu. Kebiasaannya, ikatan ini digunakan untuk aktiviti lasak, abseiling ataupun rappelling. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam pengakap. Saya Abdul Alif Naim bin Abdul Aziz hari ini akan menerangkan tentang 3 ikatan. Yang pertama adalah ikatan lilit 2 simpul, yang kedua adalah ikatan simpul sontak dan yang ketiga adalah ikatan pasdul.